Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabak. Sebenarnya saya ni malas nak ulas sebenarnya ni pasal satu bukan bidang kuasa saya. Satu saya bukan arif billah dalam bab ni, tapi saya rasa saya kena bercakap. Di negara kita ni ada undang-undang. Kita nampak, minta maaf saya kata kepada agensi-agensi dan kepada pihak yang berwajib kerana double standard tentang insiden yang berlaku kepada masyarakat khusus yang beragama Islam. Kenapa di Malaysia ni setiap kali masjid dan surau ingin dirobohkan, tidak pernah seorang pun ahli jawatan kuasa masjid yang menentang, malah akur. Kenapa? Kerana mereka melunaskan mengikut undang-undang. Surau ni diperintahkan untuk roboh. Tak ada orang Islam marah. Bila masjid dikatakan, oh ni dah terlebih had, bumbung ni kena dipecahkan, masjid ni dirobohkan, ditutup dan sebagainya, semua orang Islam akan tenang dan akan dengar arahan. Kenapa? Kerana kita mematuhi undang-undang. Bukan kerana orang Islam ni tak berani, bukan kerana ahli jawatan kuasa masjid ni takut hilang jawatan, tidak. Tapi kerana kita rasa kita kena ikut prosedur. Ini sedangkan ini surau yang ada permit ni, masjid yang ada permit, yang ada kelulusan, yang ada geran tanah, ada geran pajakan, geran wakaf, yang ada geran sewaan, mempunyai segala-gala documentation, ada kelulusan lagi daripada Jabatan Agama Islam. Bila diarahkan roboh. Bila diarahkan tutup. Umat Islam tak pernah marah. Umat Islam dengar arahan. Tapi kenapa hari ini kita lihat, saya tidak menyalahkan masyarakat India beragama Hindu. Saya tak pernah salahkan mereka. Rumah ibadat mereka, kalau nak dirobohkan atau diarah tutup, siapa yang tak marah? Marah. Rumah ibadat mesti marah. Kenapa rumah ibadat aku nak ditutup? Kenapa rumah ibadat aku nak dirobohkan? Marah tak? Marah. Kenapa mereka perlu marah? Kerana itu rumah ibadat mereka. Begitu juga umat Islam. Umat Islam pun marah. Tapi kenapa umat Islam akur? Kerana undang-undang, kerana perintah mahkamah. Jadi hari ini kita jangan jadi double standard. Kita kena lihat semula dan kena kaji semula tentang kadang-kadang kuil-kuil berapa ratus kuil yang dibina tanpa ada permit. Jadi saya nampak ini bukan salah masyarakat Hindu. Ini salah mereka yang menaikkan bangunan walaupun satu tebing. Ni tebing ni baru letakkan dekat situ. Letaklah. Pertama kuil kecil, letak kayu, letak batu. Maka dia makin besar, merebak, makin besar. Bila dah jadi rumah ibadat kepada masyarakat India beragama Hindu, mana mungkin kau boleh robohkan? Sebab apa? Itu rumah ibadat dia. Tapi kita kena fikir, masyarakat India juga kena berfikir siapa yang naikkan kuil tersebut tanpa ada kelulusan, tanpa ada inspection, tanpa membuat ikut proses. Okey, nak buka kuil rumah ibadat kena minta apa punya kelulusan, kena pergi pada PBT. Setelah PBT apa proses-proses sehinggalah mendapat kelulusan, baru boleh panggil kontraktor datang, baru boleh cek, baru kontraktor boleh jalankan kerja tanggungjawab, barulah boleh bangunan itu mendapat CF dan sebagainya. Tapi macam mana hari ini? Banyak kuil-kuil yang dibina tanpa ada kelulusan. Salah siapa? Salah masyarakat Hindu? Salah? Bukan. Salah mereka yang sengaja menaikkan kuil itu tanpa mendapat kelulusan. Jadi sebab itu saya nampak kepada agensi, tolong jangan double standard. Dan kepada masyarakat Hindu juga dan kepada masyarakat Islam, hari ini jangan jadi double standard. Kalau masjid, surau boleh diroboh, boleh ditutup. Jadi kalau ada kuil yang tidak mempunyai lesen, tidak mempunyai kelulusan, juga perlu ditutup. Jangan sebabkan hari ini provokasi turun. Tak, ikut undang-undang. Bawa perintah daripada mahkamah, bill from mahkamah, menunjukkan ni perlu diroboh, tutup, baru adil. Sebab hari ini saya nampak tidak adil. Tidak ada keadilan dekat sini. Dan saya bukan memihak kepada umat Islam saja. Saya memihak kepada masyarakat Hindu. Saya memihak kepada masyarakat bangsa India. Tapi kamu juga perlu menjadi orang yang bijak. Kalau kuil dinaik tanpa ada kelulusan adalah satu kesalahan. Sebab itu jangan suka-suka kita naik rumah ibadat. Walaupun majoriti umat Islam di negara kita lebih daripada 60%, umat Islam tak boleh sewenang-wenangnya. Pernah dengar ke umat Islam bantah kalau masjid disuruh tutup, surau disuruh tutup, disuruh roboh? Pernah dengar? Kalau ada berlaku mungkin satu hari dah habis lah. Dah tak ada bising-bising, tak ada buat pekik-pekik terolong nak bawa parang apa semua, tak ada. Kenapa tak berlakunya? Sebab orang Islam perlu patuhi undang-undang. Jadi pada masyarakat India juga pun sama. Saya harap kita ada kesefahaman yang begini. Bukan apa saya rasa tidak adil. Saya juga bersahabat dengan orang bukan Islam. Saya juga bersahabat dengan masyarakat India, Cina, Kadazan, Iban. Kita kena adil lah. Masjid dan surau yang diarah roboh ni bukannya tidak mempunyai permit, bukannya kerana tidak mempunyai geran pajakan, geran wakaf dan sebagainya. Bukan. Dah ada kelulusan semua. Tapi bila diarah tutup.
Tak ada melawan, tidak akur. Jadi kepada masyarakat dalam negara kita, tolong. Kita mungkin mempunyai Tuhan masing-masing. Tapi Tuhan kita tak ajar kita buat perkara yang melanggar undang-undang juga. Tuhan kita boleh ada di mana-mana. Sebab kalau kami sebagai orang Islam, kami percaya Allah ada di mana-mana. Dan Allah Ta'ala ni boleh duduk kat mana dia nak. Bukan sebab masjid, oh kau kena buat masjid kat situ baru aku datang. Tak ada. Kepada masyarakat Hindu juga, Tuhan you takkan marah you. Oh, kena buat juga kat sini. Oh ni aku dapat wahyu kena buat macam ni. Tak. Tuhan you mana pun you buat, Tuhan you akan datang. Sama kepada umat Islam, sama. Tuhan kita juga mengajar kita, jangan kita ambil hak orang. Jangan kita suka-suka buat kat tempat orang. Jangan suka-suka kita nak buat benda tanpa lesen. Tuhan kita pun tak selesa. Kita buat rumah ibadat, ambil hak orang. Tuhan kita pun tak selesa kalau kita buat rumah ibadat kerana ambil tanah orang. Tuhan bagi umat Islam pun tak suruh, Tuhan kepada orang bukan Islam pun begitu. Jadi saya nampak benda ini perlu diselesaikan. Moral dalam agama bukan Islam perlu apa dia? Jadikan diri kita menjadi orang yang bersopan santun, mengikut prosedur. Itu dalam moral orang bukan Islam. Orang non Islam juga ada kepercayaan, rukun iman, rukun Islam. Maka dia perlu ada ketaatan, kepercayaan, beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak ajar kita pergi ambil hak orang. Allah Ta'ala tak ajar kita pergi ambil tempat orang. Jadi saya minta kepada umat Islam, pertahankan rumah-rumah ibadah kita, masjid-masjid kita, surau-surau kita. Kepada bukan Islam juga, kepada nak buat kuih, nak buat apa, buat. Tapi dengan syarat ikut SOP. Pergi apply. Pastikan tanah tu milik awak. Kalau bukan pajakan. Kalau bukan pajakan, mungkin wakaf. Kalau bukan wakaf, sewa. Barulah pergi buat kuil. Dapat kuil pun kena pergi check MPBT. Boleh tak buat macam ni? Boleh buat macam ni? Check betul. Dapatkan sertifikat. Dapatkan kelulusan. Baru buat. Jadi ini adil. Saya minta agensi semua tolong. Tolong Jangan double standard. Assalamualaikum.